Jatuh pula dah. Abang tu nampak ke apa? Abang ke bang? Tak. Bukan. Barang tu kot. Geng sana tu kot. Yang apa family tu. Oh ya, abang nampak ah? Ada nampak macam awak apa masukkan dompet dia dalam poket awak tadi tu. Bang. Bang. Nak saya panggil? Bang, jangan bang. Oh, bang. okey. Saya pulang balik lah bang. Tak apa, pulang balik. Tak ada apa. Saya minta maaf bang, Tak apa. Kau buat salah kat orang tu, bukan buat salah kat abang. Tak ada hal. Abang okey, yang penting berubahlah. Saya satu hari nanti nak berubah bang, cuma sekarang saya biasa buat kerja ni je bang. Oh. Tapi abang tak marah? Tak marah. Kenapa abang nak marah pula? First time bang, selalu saya paling takut adalah saya buat kerja tu kan bang. Ada orang nampak, teruk saya kena bang. Orang tu tak faham erti peluang kedua, ataupun orang tu tak faham yang semua manusia boleh berubah. Walaupun dia mungkin tak elok, ataupun mungkin dia ada buat salah, buat perangai sikit. Tapi kita percaya yang satu hari nanti dia akan jumpa jalan balik. Sebab abang dulu pun kerja macam kau juga. Oh, abang pun sama? Abang dulu pun seluk saku semua macam tu, biasalah tu. Tapi abang fikir yang sampai bila? Sampai bila maksudnya? Sampai bila abang nak buat kerja macam tu, abang pun cari rezeki yang halal lah. Okey, abang bertabat lah. Abang pun takkan nak kantorkan kau, nanti kan apa malu pula muka kau. Abang kena jaga juga muka kau. Tapi kalau abang tak kisah kan, boleh kali ni saya... Kali ni ya? Sebab sekarang pun dah nak gelap dah bang. Saya kalau dapat sikit tu... Kau janji berubah nanti? Saya janji bang. Boleh lah, tapi kali ni last lah. Okey. Terdesak sangat ke? Terdesak bang. Nasib baik abang pernah buat kerja ni, tapi abang faham tak? Uloh, tak banyak sangat lah bang. Alah, hai. Sengkit betul lah dia. Bawa 100 lebih dalam dompet. tak macam ni lah bang. Kenapa kat sini macam kurang sikit lah? Kat sana banyak sikit duit. Sana kau dapat berapa? Saya dapat apa? Saya tak kira. Tapi tebal sikit bang. Kad dia saja pun dah berapa dah bang. Ini kad ni saya tap je bang. Ni kalau abang nak 20 saya boleh bagi. 20? 20. Ui. Tengok IC. Tengok. Oh, kau tengok IC dia. Ada muka tak? Ada macam sama tak? Sama. Kurang hajar kau. Bang. Sini. Bang. Aku kalau jumpa orang macam ni aku pukul. Bang, kenapa? Aku pukul. Saya tak tahu tu abang punya. Kau tak nampak IC kau tak cek muka dulu ke? Bang, saya memang ambil tak kira orang bang. Kau cek dulu, kau tengok muka. Oh, ni tak boleh. Kau cek dulu. Kau tengok kau dah mak anaknya abang dah. Kau nak bagi apa RM20 terkorak kau. Tu duit abang. Semua. Apa ni bang? Tadi abang kata tak nak pukul. Weh, lain kali jangan buat kerja macam ni. Berhenti, insaf. Abang tadi cakap lain, ni cakap lain. Apa cakap lain ni? Abang kata bagi saya peluang kedua. Abang tak nak pukul apa semua. Masalah ni duit aku ni, aku nak balik macam mana ni? Nak isi minyak, lagi tak boleh isi minyak. Berhenti tepi jalan dah kau menyusahkan aku dah. Lepas tu ni, duit orang tu bang, macam mana dia nak balik? Itu bukan masalah aku. Bang, abang tak adil bang. Apa yang tak adil? Yang ni saya tak setuju. Walaupun saya jahat bang, yang ni saya tak setuju. Kenapa? Abang tak adil lah bang. Abang tak kesian kat orang lain ke bang? Abang kenapa tak cegah? Abang kalau dah kena bekat batang hidung abang, baru abang nak ambil tindakan. Kalau bukan kena atas batang hidung abang biar je benda ni. Lepas tu siapa nak cegah benda ni bang? Yelah. Bagi dua lah duit abang ni. Kau banyak bunyi lah. Orang nasihat kau nasihat balik. Ambil je lah duit dia separuh. Lain kali berubah. Boleh. Pulang balik dompet orang tu. Baru nyusah kau orang. Pulangkan balik. Susah orang tu nanti. Pulang pula. Aduh, hai nak tegur kita kena tak. Masalah dompet tu kata lebih. Abang bagi baru berapa? Kau ni banyak bunyi lah kau. Masa aku buat kerja macam kau ni aku tak banyak bunyi macam ni tau. Ingat bang, apa-apa kalau nampak benda buruk depan mata tegur walaupun bukan benda yang kena atas kita. Amboi, nasihat orang pula. Kita ni bagi ruang peluang kat dia supaya dia berubah. Dah lah bang. Tapi nasib baik kau curi dompet je kan. Telefon tak ambil kan. iPhone abang ada sana. iPhone? Casing warna kelabu? Astagfirullahaladzim. Bang! Aku lah tak boleh tahan betul lah budak macam ni.